Ramai orang yang bila saya sebut pengajian fardu ain, dia tak tahu, Ustaz, fardu ain tu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu fardu ain bermaksud ilmu fardu wajib ain atas tiap-tiap orang. Ada berapa jenis ilmu yang wajib atas tiap-tiap orang? 3 jenis. Fiqh, akidah, tasawuf. Yang lain-lain tidak fardu ain. Saya sendiri ajak fiqh daripada awal sampai habis. Dalam pengajian tu, saya sendiri yang mengajar akidah daripada awal sampai habis. Saya sendiri yang mengajar tasawuf daripada awal sampai habis. Tuan-tuan tahu tak akidah? Fiqh untuk apa? Fiqh ni hukum hakam. Rukun sembahyang. Kalau sentuh ni batal ke tak? Rukun wudu, haji sikit. Macam tu lah. Ajak secara asal. Kemudian akidah. Akidah ialah pegangan. Satu orang Islam, apa perlu dia berpegang? I'tiqad dia perlu berpegang pada apa? Faham tak tuan? Itulah akidah. Di akhirat esok nak jadi apa? Mahsyar dulu ke barzakh dulu? Itulah akidah. Di mana malaikat? Apa sifat malaikat? Adakah malaikat ni ada nafsu? Akidah. Tasawuf pula ilmu untuk akhlak dan membersihkan hati. Itu tasawuf. Itu 3 ilmu fardu ain yang wajib seorang suami atau ayah. Inilah usaha saya untuk orang Malaysia pakat belajar ilmu ni. Kurang-kurang saya boleh jawab nanti insya-Allah depan Allah Azza wa Jalla. Ini usaha saya untuk orang Malaysia ni. Maksudnya saya dah sediakan dah untuk belajar fiqh, tauhid, tasawuf.